Antara alatan dan bahan yang kita perlukan untuk kita buat boneka tongkat resis ikan Nemo. Okey, yang pertama pensel pemadam, kertas lukisan, okey, pita pelekat, ni lidi sate ataupun buluh yang telah diraut, okey, lilin kalau perlu, berus lukisan, palette, okey, cat air dan juga oil pastel. Itu saja. Langkah pertama kita buat lakaran menggunakan pensel. Cikgu ada buat garisan simetri kat situ untuk kita lukis muka ikan tu lah. Okey, bila sebut ikan Nemo ni dia sebenarnya karakter animasi cerita Finding Nemo tu. Jadi cikgu cubalah tiru sikit-sikit rupa ikan Nemo ni ataupun clownfish nama dia. Okey, ikan ni cantik kalau kita tengok dalam laut, dalam air memang cantik. Jadi sebab tu dia dipilih sebagai watak animasi dalam filem Finding Nemo. Langkah kedua, cikgu ambil lilin lilin putih ni cikgu tekan sikit untuk cikgu buat dia punya mata kat situ kawasan berkilat pada anak mata warna hitam tu. Okey, seterusnya cikgu ambil oil pastel. Kita buat lakaran kedua ni di atas lakaran yang pertama. Lakaran pertama tadi gunakan pensel, lakaran kedua ni kita buat di atas lakaran pertama menggunakan oil pastel ataupun kamu boleh gunakan crayon, tak ada masalah, mana-mana pun boleh Okey, cikgu pilih warna hitam. Okey, kalau kamu di rumah tu nak pilih warna lain pun tak ada masalah Nak buat warna kuning ke, warna hijau ke, warna merah, warna biru, warna tak kisahlah warna apa pun, suka hati. Okey, ikut minat dan cita rasa masing-masing. Cuma untuk ikan Nemo ni cikgu lebih gemar dia menggunakan outline warna hitam untuk kita buat resis kesan resis tu nanti kita akan dapat lihat bila mana cikgu masukkan cat air ataupun cat poster lah, mana-mana pun boleh Macam biasa kita bancuh warna dulu. Cikgu pilih warna jingga. Biasa kamu kat sekolah ada yang panggil warna oren kan. Tapi sebenarnya warna ni kita panggil warna jingga. Oren tu bahasa Inggeris. Satu lagi buah oren. Okey, apa lagi nak buat? Kita pilihlah berus saiz sederhana, berus mata bulat runcing tu. Kita ambil warna, kita sapu je lah macam biasa. Penuhkan setiap ruang. Bila kita sapu warna ni, kita langgar je atas warna hitam pun tak ada masalah. Okey, sebab lilin ataupun oil pastel tadi dia kalis air dia boleh menghalang warna tu daripada bercampur dengan warna di sebelah. Okey, warna tu takkan melekat pada lilin ataupun oil pastel tu. Okey, mudah saja. Semasa kita buat aktiviti resis ni sebenarnya kita dah belajar unsur seni, garisan dan juga jalinan. Okey, kamu dah buat garisan melengkung kat situ kalau kamu perhatikanlah ada banyak garisan melengkung kat situ. Kemudian kita wujudkan jalinan. Jalinan tu terhasil bila mana kita buat garisan menggunakan oil pastel tadi ataupun lilin kan. Dah siap ikan Nemo kita, apa nak buat? Kita nak letakkan batang kayu ataupun tongkat di bahagian dalam tu. Cara dia kita gunting dulu ikan ni. Kita keluarkan dia daripada kertas lukisan tu. Okey, kemudian kita letakkan lidi ataupun lidi sate ataupun buluh yang dah diraut di bahagian tengah, di bahagian belakang tu nanti kita tampal dengan pita pelekat ataupun masking tape. Untuk hasil yang lebih kukuh, kalau kita tak nak ikan kita ni lembik nampak bergerak-gerak kan, jadi kita boleh gunakan kertas keras untuk kita tampal pada bahagian belakang tu. Boneka tongkat ni akan jadi lebih menarik bila mana batang kayu tu ataupun lidi sate tu berada di tengah-tengah antara dua kertas. Jadi dia terlindung di bahagian dalam, tak nampak. Anak-anak boleh cuba buat. Siap gunting, kita tampal. Mudah saja.
Okey anak-anak, jangan lupa buat kemasan pada karya akhir kita ni. Baru nampak cantik dan menarik. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton video ikan Nemo boneka tongkat dengan teknik resis. Alhamdulillah dah siap. Itu dia ikan kita berenang-renang di dasar laut. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Syok. Okay, bye bye. Assalamualaikum.